Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang kali Suami Channel. Oh, banyak benda yang berlaku sejak 2 menjak ni. Banyak yang berlaku, especially bila kita tengok Real Madrid kalah dengan Arsenal. Okay, bagi aku satu pencapaian yang bagus lah untuk Arsenal. Tapi kalau kita tengok rekod, memang Real tak pernah kalahkan Arsenal pun sebenarnya. Tapi bagi akulah yang Liverpool selalu terciduk dengan Real. Aku Real Madrid ni aku tak benci mana sebenarnya, tapi sejak dia kalahkan Liverpool 2022 final CL dengan 2018 yang si keeper buat kelakar tu, aku lupa dia nama apa dah. Kan, sejak pada tu, lepas tu kalau jumpa Real ni boleh dikatakan macam asyik kena lah tu kalau cerita Liverpool lah. Tapi sekarang ni Real kalah. Oh, bagus. Hari tu bila aku baca, fan Barca pun support lah Arsenal. Okay, Barca support. Ya, biasalah tim kuat ni hater dia ramai. MU dulu ramai haters dulu zaman Ferguson, even sampai ke sekarang lah haters pun jadi macam aku nak bahan ke tak. Liverpool pun ramai haters. Orang tak benci West Ham, mana orang benci Southampton, tak ada. Orang benci tim-tim yang selalu menang piala, macam tu. Lepas tu bila aku tengok ada orang pecah lah. Liverpool menang Liga, lepas tu CL Arsenal menang, MU menang ni Europa, Conference League Chelsea, FA Cup tu City. Pecah-pecah macam tu Tapi ya aku tengok lah kan, Arsenal memang solid. Arsenal dengan Barca aku tengok solid lah season ni. Cuma jangan kita write off Inter Milan dengan PSG tu boleh pergi sejauh tu, walaupun second leg Aston Villa tu cuak juga sebenarnya. Dan yang aku peliknya, PSG masa lawan Villa tu nampak macam lemah pula, ataupun dia orang dah terlalu confident ke apa. Masa lawan Liverpool dia orang kalah first leg, so second leg dia orang nak gol. Macam tu aku rasa mungkin dia taktik dia berubah sebab tu lah. Aku pelik. Dan disebabkan dia kalahkan Liverpool tu, aku letak dia sebagai favourite sebenarnya, PSG tu. Tapi sekarang ni nampak macam ada favourite baru lah, Arsenal Dan tak mustahil lah kalau Arsenal menang, sebab antara tim yang solid lah. Inter ni orang tak tengok sangat. Bukan dia tak power, orang tak tengok sangat. Tapi kalau ikutkan defensive record dia tu power sebenarnya Inter. Baik tu Bayern kena tu, maksudnya Kane belum dapat trofi lah CL itu kalah dengan Liverpool 2019. Dia main final kalah, dia tak dapat lagi. Tapi Liga macam dia dah nak dapat untuk kemarau dia lah, yang tu untuk Kane Tapi sebagai fair rival lah ke Arsenal, aku harap korang menang, itu je. Aku harap korang menang. Final jumpa Barca ke Inter ke ikut lah, tapi aku harap menang lah. Macam tu Liverpool pula ada dapat boost sebab Salah dengan Van Dijk sambung kontrak 2 tahun lagi. Aku harap bila sambung ni jadi power tu maintain lah, lagi power ataupun maintain. Sebab aku tengok Van Dijk Salah ni shaky juga sebenarnya. Dia start dengan kalah dengan PSG tu, aku tengok Salah ni macam biasa je, biasa-biasa je. Lawan West Ham baru ni nampak okey balik, tapi second half tu slow balik, macam tu. Van Dijk agak shaky lah masa dia lawan hari tu, lawan tim mana yang aku tengok clear bola yang tak kena tu semua tu, Everton lah, lawan dengan Everton cuma nasib baik menang lah, itu je. Tapi performance Van Dijk ni dia terlalu power, jadi bila dia cikai sekejap, orang akan nampak orang akan bahan terus oh Van Dijk dah tak power lah apa semua macam tu. Haters ramai, maksudnya kau ni power, itu je. Okay, bagi aku okey. Dan kalau boleh trend pun follow sekali lah, duduk di Liverpool tu. Liverpool ada projek jangka panjang lah tu. Slot pun cakap memang
kita orang ada cerita yang besar yang nak sambung daripada season ni. Jadi untuk season ni pula, walaupun dah hampir menang tapi belum menang lagi. Sebab hampir menang ni, Arsenal pun hampir menang tak sebelum ni. Jerak masa 2014 hampir menang tak, tapi kalah. Kita tak nak lah yang hampir menang tu, kita nak confirm menang. Dua lagi lah. Aku duk rasa kemungkinan minggu ni kemungkinan settle terus. Arsenal drop point ataupun kalah lah dengan Ipswich. Liverpool dengan Leicester settle. Liverpool Leicester ni jangan anggap senang walaupun Leicester ni dah boleh dikatakan calon turun lah, tapi kena ingat dia orang nak survive. Dia orang nak survive. Dia orang akan anggap game dia orang ni penting semua. Dia orang bukan target champ pun kan, tapi dia orang target survival. Liverpool target champ. Jadi satu game dua tim ni memang best. Okay, kita jangan rasa Leicester ayam kot. Bukan, aku tak pernah anggap macam tu. EPL ni kau tak boleh anggap macam tu. Dia bukan macam Liga Perancis yang dah confirm menang apa semua. PSG menang lah, juara lah. Game ada 7 lagi. Kalau tak silap aku berapa, 7 berapa, menang lah dia. Liga macam tu tak apa. Liga yang tak boleh nak predict ni, EPL susah. Bundesliga, La Liga tu pun 3 host tu je, 3 houses always setiap season. Basaria confirm ada, bukannya sengit sangat. Tapi Liga ni kalau player pergi kononnya nak menang Ballon d'Or apa semua. Tapi kalau ikutkan sengit ni lagi sebenarnya di EPL lagi. Tapi itulah, kita tak tahulah kenapa kan. Asyik-asyik La Liga kalau nak menang ni Ballon d'Or kan. Biar apalah. Cumanya untuk fan Liverpool ni, aku tengok bila Salah dengan Van Dijk sambung kontrak tu adalah bagus. Dan tak pening kepala lah Liverpool. Maknanya game yang lepas ni lawan ada beberapa tim lagi ni. Sebab lepas ni lawan dengan Leicester, lepas Leicester Spurs, lepas Spurs Chelsea, lepas Chelsea Arsenal, lepas tu Brighton, lepas tu Palace. Payah tau. Sebenarnya payah. Atas kertas difficulty dia tu tinggi sebenarnya. So kalau aku tengok yang orang buat difficulty Arsenal dengan Liverpool lebih kurang je 2.63 kot dia punya rating dia tu. Agak tinggi lah. Macam tu. Aku harap macam tu je, wrap up the title tu secepat mungkin. Sebab cuak lagi. Sebab aku pernah rasa terceduk tu, rasa macam aduh sayangnya lah, orang panggil near miss kan. Sayang. Jadi aku dah harap saya tekan terus lah. Okay? Tapi tengoklah game besok, Ipswich dengan Arsenal dulu lawan. Lepas tu contohnya kalah lawan Leicester tu dah boleh tak ribbon kot atas ni piala. Okay? Tapi kalau masih jalan macam biasa, Arsenal menang Liverpool menang, tinggal satu game lagi masa lawan Spurs lah. Okay? So aku rasa tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang buat macam ni, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Kata betul lagi untuk ada waktu lain sama channel study. Okay, so Salah dengan Van Dijk, thank you very much sebab sambung kontrak. Aku baca gaji Salah dengan Van Dijk sama 400k. Betul ke? Cuba korang check. Study boss.